part-part suspension yang ada dekat kereta Pro 2 Abeza. Untuk korang yang pakai Pro 2 Abeza, korang kena noted, korang kena tengok dan listkan barang ni satu-satu. Kita ada absorber satu set, yang ni absorber heavy duty daripada Pro Expert. Kita ada spring, yang ni jenis So, hai semua. Untuk video hari ni, aku nak buat dan nak tunjuk dekat korang semua full part suspension untuk kereta Pro 2 Abeza. So, video ni aku akan tunjuk satu persatu part-part suspension yang ada dekat Pro 2 Abeza. Full part daripada depan sampai belakang. Absorber, spring, mounting, lower arm, bush, segala bush aku akan tunjuk kat video ni. Jadi, untuk sesiapa ataupun khas untuk pengguna kereta Pro 2 Abeza, korang kena tengok video ni noted so korang boleh tahu apa part-part suspension yang ada kat kereta korang tu Pro 2 Abeza. So korang tahu dan korang kenal part tu apa, part ni apa part yang ada kat kereta korang. So senang untuk next korang nak tukar ke, korang nak cari sendiri ke, korang nak beli sendiri, korang tahu part apa dan korang tahu bentuk dia macam mana. So lebih mudah lah, tak adalah korang tersalah beli barang ke. Sebab part-part suspension ni dia satu je, satu model tapi ada banyak kereta boleh pakai. Tapi sebelum tu, mana yang belum tahu, aku nak bagi tahu iaitu Mr. Absorber ni ialah kami membekalkan part-part full suspension untuk kereta-kereta. Kereta lokal, Proton, Pro 2, Toyota, Honda, Nissan, kereta konti, BMW, Mercedes, Audi. Kami sediakan spare part original, OEM, jenis standard, heavy duty, performance kami ada. Kereta Pro 2 Abeza. Pro 2 Abeza ni dia tak gunakan banyak sangat part-part suspension, dia tak banyak. Dia tak ada rear arm belakang, dia tak ada tulangan geng. So barang dia simple and tak berapa banyak, dan yang paling penting harga-harga spare part dia memang marhan lah. So jom kita ambil satu persatu. So kat sini ada list, full list. So kita ambil satu-satu. Aku tunjuk dekat korang absorber dia macam mana, spring dia macam mana, mounting dia macam mana. Jom. Jadi item pertama iaitu absorber heavy duty Pro Expert untuk kereta Abeza. Jom. Sekejap aku ambil. So ni dia absorber. Yang ni satu set lah. Yang depan dan belakang. So yang ni satu set. So item kedua sport spring Pro Expert. Jom kita ambil. So ni slot sport spring. Sport spring Pro 2 Abeza. Beza. Ni ada satu sport spring untuk Abeza. Sport spring daripada Pro Expert untuk Pro 2 Abeza. Kat sini dulu. Sport spring dah. So next item adalah mounting absorber front. Jom. Yang ni jenis bearing ni rasa ni. Satu set. Jom. Mounting. Oh ni. Mounting Azia. Mounting Beza. So untuk mounting, kalau Beza yang standard, dia jenis pakai bush. Jadi jenis macam ni. Satu lagi, kalau nak yang upgrade sikit, boleh pakai yang jenis bearing macam ni. Tapi Myvi punya. Boleh masuk. Macam ni. So kita ambil dulu, nanti aku tunjuk kat korang. Ambil dua. Beza punya. Ni Beza punya standard, dua. Yang bearing punya dua. So next item, strike kit. Strike kit ni apa? Strike kit ni korang kena pakai kalau korang nak pakai mounting yang bearing tadi, korang kena pakai ni. Jom kita tengok. Strut kit. Ni dia strut kit. Ni strut kit. Dua, satu set di kanan. So next item adalah dust cover. Ni dust cover front. Dust cover front untuk Abeza. So ni dua. Satu set. Dua. Ni untuk absorber depan dust cover. Dust cover ni dia siap dengan bush dah. So kita ambil dua.
Next item adalah absorber link Beza. Absorber link. So ni link dua absorber link. So next item ialah coil spring rubber. Coil spring rubber tadi aku dah ambil sekali kat belakang. Coil spring rubber belakang. So yang ni untuk lapik spring lah. So dia ada dua. Yang ni atas, ini atas. Yang ni bawah. Ini bawah. So ada dua lah, kiri kanan. Dua. Satu belah kanan dua, belah kiri dua. So next item adalah absorber mounting bush. Absorber mounting bush untuk belakang. Absorber belakang. Ni. So ni. Ni mounting bush belakang. So dua lah. Satu set. Dua. So apa lagi? Next item. Lower arm. Lower arm kat atas. Jom kita naik. Item seterusnya ialah lower arm untuk Beza. Pro Expert lower arm. So dekat sini kalau korang tengok ni semua stok-stok untuk lower arm. Yang ni yang senang nak ambil lah. So dah bagi by model. So kat sini ada Viva, ada Wajah, ada Wira, ada Saga, ada Persona, Myvi. So kita nak Beza. So ni Beza. Ni Beza punya. Lower arm Beza, yang ni belah kiri. Belah kanan dia orang tak susun lagi. So kat sini dah habis, dia orang tak susun lagi. Nanti aku minta. Tapi yang ni belah kiri. So ni last item, lower arm. So jom kita turun. Lepas tu aku tunjuk kat korang satu persatu part tu. Jom. So ni aku dah dapatkan lower arm untuk Beza kiri kanan. Aku minta dekat budak store tadi. So kita dah ada kiri kanan. So dah complete. Jom kita review satu-satu. So, yang ni aku akan tunjuk kat korang satu persatu barang-barang yang ada dekat suspension part kereta Pro 2 Beza. So, item pertama adalah absorber. So, yang ni ialah absorber heavy duty daripada Pro Expert. So, yang ni belakang. So, belakang ni kalau korang beli, korang akan dapat satu set. So, ada dua, kiri dan kanan lah. Sama lah kiri kanan. So, korang akan dapat dua, satu set. So untuk absorber ni korang boleh pilih, korang nak standard ke, korang nak yang spec heavy duty ke, korang nak original ke, korang nak yang aftermarket. Kat Mr. Absorber kita ada, korang cakap je korang nak yang macam mana, berapa bajet korang, kita orang akan providekan apa yang paling baik untuk korang. Ni untuk bahagian depan pula. Ni absorber depan. Absorber depan sama, korang akan dapat satu set juga. So ni satu set lah, depan dan belakang. Yang ni ada kiri kanan. Sekejap, buka dulu. Kita tengok. Ni jenis heavy duty tau. Heavy duty ni apa beza dia dengan yang standard original tu? Heavy duty ni kita orang dah upgrade 15% performance, rebound dan damping dia. So dia ada slightly, korang akan rasa keras sikit daripada original. So sesuai sangat untuk korang yang daily use, orang yang family, bawa muatan, jalan jauh, nak hilangkan rasa membuai naik sampan Beza tu, korang pakai ni. Absorber heavy duty daripada Pro Expert. So ni dia absorber dia. Dia beza dengan Myvi beza. Aku selalu dapat soalan yang boleh tak absorber Myvi masuk kat Beza, tak boleh. Memang dia nampak sama tapi lain. Absorber kita dah ada satu set. So kita pergi ke next item. Next item adalah sport spring dari Pro 2 Beza. Sport spring ni tak semestinya korang kena tukar. Kalau spring korang tu standard, masih elok, masih boleh pakai balik je. Sport spring ni orang kata dia lebih kepada kemahuan. Orang nak lowered, nak upgrade handling, nak kereta smart, nak orang kata kereta tu rasa lekat lagi kat jalan. Ni dia solution dia, sport spring. So sport spring ni dia lebih kepada merendahkan kereta. So dia lebih kepada orang kata tu desire, nak nampak kereta nampak lowered, kereta nampak smart. So ni. Tapi untuk korang yang family use, tak nak kereta lowered, nak selesa, tak nak lower-lower, tak nak rendah-rendah, tak nak sagat-sagat, pakai je spring original korang tu, lagi jimat. So untuk sport spring, so korang akan dapat macam ni. Korang akan dapat empat gulung. Korang akan dapat dua depan, dua belakang. Itu satu set. So ni dia sport spring daripada Pro Expert untuk
Pro 2 Beza. So yang ni dia ada depan, yang ni belakang. Belakang korang akan dapat dua. Satu lagi. So yang ni depan. Korang akan dapat dua juga. So absorber satu set, sport spring satu set. Okay, kita pergi ke next item. So untuk korang yang nak cari sport spring, nak lowerkan kereta, anggaran depan korang boleh dapat 2 jari, belakang korang boleh dapat 3 jari. Tu bergantung pada ketinggian, tu bergantung pada setup juga. Setup dan fitment sport rim dan tayar korang. Jadi inilah dia part-part suspension yang ada dekat kereta Pro 2 Beza. Untuk korang yang pakai Pro 2 Beza, korang kena noted, korang kena tengok dan listkan barang ni satu-satu. Kita ada absorber satu set, yang ni absorber heavy duty daripada Pro Expert. Kita ada spring, yang ni sport spring daripada Pro Expert. Yang ni kalau korang nak pakai baru beli, kalau korang rasa nak standard je, pakai je balik spring standard.